Assalamualaikum murid-murid. Okey, cikgu nak tanya soalan. Siapa kat sini yang suka makan? Oh. Okey. Kalau Akmal suka makan apa? Saya cikgu, saya suka makan nasi goreng. Nasi goreng. Yang lain suka makan apa? Saya suka makan nasi lemak. Iyo, kenapa? Patutlah lemak. Apa? Saya tetap orang Melayu. Tak apa. Okey, jangan gaduh. Okey, hari ni cikgu nak bawa satu rahsia daripada dapur cikgu. Nak tahu tak apa dia? Okey, kejap cikgu ambil barang dia. Cikgu ada bawa satu rahsia. Okey, Najmi ni apa? Yang tu, we call it oven. Salah, dalam bahasa Melayu. Pandai Anis, ketuha gelombang mikro. TV. Bukan, ni ketuha. Ketuha gelombang mikro. Okey, dalam ketuha gelombang mikro ni ada telur dino yang tengah dipanaskan. Ya. Okey, tapi cikgu awak semua dah tahu tak apa ada dalam telur dino ni? Okey, cikgu akan cabut nama daripada batang aiskrim ni. Cikgu akan panggil, cikgu nak panggil 3 orang yang bertuah lah. Datang ke depan, lepas tu buka telur dino ni boleh? Boleh. Okey, cikgu pilih Alif Najmi, Ani, Sofia dengan Balkis. Okey. Tali tamplok. Okey. Okey, Balkis buka. Buka, lepas tu pilih nak yang mana. Okey. Anis pula? Saya nak Jangan buka lagi lah. Kanan. Okey. Najmi? Ada satu je, saya ambil ni je lah. Okey. So, cikgu, okey sekejap. Cikgu bagi arahan dulu, awak buka. Tak apa, awak kejap lagi. Kita pergi next activity seterusnya. Okey. Cikgu nak kamu semua buka, lepas tu bagi tahu cikgu apa ada dalam tu. Cikgu. saya dapat buka. Saya dapat ikan. Oh, Anis dapat ikan. Balkis? Oh, saya. I got apple. Okey. Apple. Apple. Okey. Tunjuk kat kawan-kawan. Saya dapat ikan je. Cikgu apple. Ya. Apple. Okey. Tanya siapa yang suka makan? Sayur kangkung, sayur sawi. Saya tapi saya tak suka makan toge je. Awak tak suka makan toge. Kenapa Balkis tak suka makan sayur? Sebab saya tak sedap. Sayur tak Betul, sedap. Oh, faham? Okey. Okey, kalau Anis pula, Anis dapat apa? Ikan. Ikan. Okey, cikgu nak tanya, kalau ikan awak semua selalu beli dekat pasar ke pancing sendiri? Pasar. Tak tahu. Pasar. Oh, kalau Akmal pancing ke beli dekat pasar? Saya beli kat pasar. Oh, beli kat pasar juga. Okey. Saya atuk saya pancing. Oh, pancing. Wah. Saya datuk lah. Oh. Saya sedang hantar saya di sekolah. Awak jiran saya sebelah sana. Ya ke? Kita berjiran ke? Lah. Okey. Akmal, Najmi pula dapat apa? Saya dapat apple. Oh, okey. Siapa tahu apa hasil apple? Tahu. Apple kaya dengan vitamin. Pandai. Bagus Najmi. Pandai ni Nazmi. Sebab tu bila kita makan apple, kita dapat elakkan diri kita daripada terkena penyakit. Lepas tu kita boleh jadi superhero macam awak selalu tengok tu. Spiderman, Batman, awak boleh jadi kuat macam mereka. Badang. Ya, betul. Dan saya. Tak, orang bukan video. Awak badang. Saya kan Okey. besar. Badang. Okey, cikgu nak balik telur dino tu. Awak semua boleh duduk kat tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Okey, jadi awak semua dah pecahkan telur dino tu dan awak dah dapati 3 makanan. Apa makanan tadi tu? Apple, ikan dengan sayur. Okey, kalau awak rasa apa kaitan ketiga-tiga makanan ni? Berkhasiat. Pandai Anis. Makanan yang berkhasiat. Jadi bila kita makan makanan yang berkhasiat, badan kita akan jadi sihat. Bila badan kita jadi sihat, otak kita pun cerdas. Bila cerdas, kita belajar pun seronok. Pandai. Okey, jadi
pada hari ni itulah tajuk topik pembelajaran awak. Makanan berkhasiat. Kita akan belajar tentang satu makanan. Kemudian awak akan baca teks tu dan awak akan dapati kenapa makanan ni sihat dan kebaikan kepada diri awak. Boleh? Boleh. Dah sedia dah nak mulakan pelajaran pada hari ni? Bagus anak murid cikgu. Cikgu kita akan belajar pasal makanan berkhasiat dan makanan berkhasiat tu kita akan belajar pasal pandai. Kita akan belajar pasal sayur-sayuran. Kita nak belajar satu je hari ni. Nanti awak pening. Nanti esok kita belajar makanan berkhasiat lain pula. Boleh? Okey. Okey, tapi otak kita pun macam badan kita kena besar. Senam. Jadi kita nak kerjakan otak kita. Cikgu nak buat satu aktiviti. Aktiviti tu kita akan menyanyi lagu Didi and Friends. Siapa suka nyanyi lagu Didi and Friends? Wah, okey. Cikgu saya tak ada lagu komik ke? Tak. Perempuan. Tak apa, kita nak nyanyi lagu Didi and Friends sebab dia pasal makanan. Kalau Ultraman tak kena. Mula. Boleh berdiri tak cikgu? Ya, cikgu nak awak semua berdiri. Jom ikut aplikasi. Carrot. Brokoli. Salad broccoli, broccoli. Carrot, salad broccoli, broccoli. Sayuran kegemaran kami. Carrot, salad broccoli, broccoli. Carrot. Salad broccoli. Awak semua boleh duduk. Okey, cikgu nak tanya, lagu ni tentang apa? Sayur. Sayur. Okey, Balkis, ada sayur apa dalam ni? Lagi? Salad dengan brokoli. Kita mulakan aktiviti kita pada hari ini. Okey, ni sayur apa? Brokoli. Brokoli. Okey, sayur ni tadi ada dalam Didi and Friends kan? Dia nyanyi. Okey, siapa suka makan sayur ni? Saya. Sedap. Macam makan hutan. Oh, Dulu saya panggil dia sayur pokok. oh, kenapa awak panggil sayur pokok? Sebab jadi di atas tu lepas batang. Oh, betul-betul pandai. Cik, okey. Sekarang okey, ni sayur brokoli kan? Jadi, inilah makanan yang awak akan belajar pada hari ni. Sayur brokoli. Sedap lah. Tak apa. Okey, kita belajar dulu kenapa dia penting untuk badan. Nanti lepas ni mesti awak nak makan brokoli. Balkis? Okey. Okey, ini merupakan ni tak panjang pun, cuma besar je. Okey, jadi pada hari ni cikgu nak awak semua kita baca sama-sama. Lepas tu awak akan jawab soalan, tapi soalan tu pun awak akan jawab dalam ni. Cikgu akan letak dalam ketuha gelombang mikro. Boleh? Okey. Jom kita baca sama-sama pasal teks brokoli. Jom. 1, 2, 3. Brokoli ialah sejenis sayuran yang berwarna hijau. Sayur jenis ini mempunyai bentuk seperti pokok kecil. Brokoli di kawasan yang sejuk. Ciri brokoli ialah mempunyai yang hijau dan batang yang tebal. Brokoli merupakan antara makanan yang kesihatan. Kandungan ialah brokoli boleh bantu menjadi kuat dan sehat. Kita boleh makan brokoli dengan cara rebus, goreng atau dimasak dalam sup. Okey, woi, bagus, semangat betul ya awak semua. Okey, betul. Okey, sayuran brokoli ni sejenis yang berwarna
Hijau. Hijau. Dan sayur ni pun betul cakap Anis tadi. Rupa dia macam pokok yang kecil. Betul tak? Betul. Betul. Okey, brokoli ni juga dia tumbuh hanya kat kawasan sejuk saja. Dan awak boleh tahu ciri dia adalah dia ada ni daun dia. Cikgu ni daun brokoli. Ni brokoli ni kat keliling ni adalah daun brokoli. Dan batang yang tebal, ini batang brokoli. Cikgu, batangnya boleh makan ke? Batang dia boleh juga makan tapi kebiasaannya orang tak makan sebab batang dia keras. Ya, keras. Okey, brokoli. Okey, Balkis tengok ni. Kebaikan brokoli adalah makanan yang baik untuk kesihatan. Kerana brokoli kaya dengan vitamin dengan serat. Okey, vitamin ni boleh bantu badan kita jadi apa? Pandai, sihat. Kalau serat tu, siapa tahu serat tu apa? Okay, serat ni dia bantu untuk penghadaman kita supaya sistem pencernaan kita jadi lancar. Tak adalah kita sembelit. Pencernaan tu bila awak makan, makanan awak akan proses dalam perut awak. Oh, patutlah bagi selalu sebelit. Sebab Balkis tak makan sayur. Alah. Bagus kan terasa terlepas. Dia sakit perut. Dia cakap dengan saya, mak dia kat rumah saya. Okey. Okey, macam mana kita nak makan brokoli? Kita boleh rebus dia, kita boleh goreng ataupun masak dalam sup. Okey, jadi cikgu nak awak jawab soalan. Cikgu akan panggil lagi seorang. Cikgu akan panggil orang dan awak akan ambil soalan, awak jawab kat depan dengan menulis. Yang lain tulis kat kertas yang cikgu dah bagi. Boleh? Okey. Soalan. Tadi awak dah baca sama-sama dengan cikgu. Lepas tu awak pun dah fahamkan teks tu. Jadi cikgu nak awak jawab soalan yang ada dalam ketuhar gelombang mikro ni. Boleh? Boleh. Kalau macam tu cikgu pilih dulu orang. Cikgu akan pilih orang yang bertuah. Cikgu nak pilih Akmal. Okay, Akmal. Buka. Lepas tu awak pilih soalan. Satu cikgu Ya, satu. Kalau buka kita. Harap ni badan besar. Tadi batang. Nazmi tak baik cakap kawan awak macam tu. Ni dia jahat. Boleh baca ke cikgu? Boleh. Apakah warna brokoli? Okey, awak tulis dekat depan yang lain. Cikgu nak tulis, awak tulis dekat jawapan awak sendiri. Ikut awak. Macam mana? Hijau. Okey, jangan soalan ni semua ada dalam teks. Awak kena ikut bulat-bulat apa yang ada dalam teks ni. Hijau. Okey. Okey, terima kasih Akmal. Awak boleh tak balik soalan. Okey, duduk. Okey, cikgu nak tanya, jawapan ni betul ke salah? Betul. Yang lain dah siap ke belum? Dah. Okey, Nazmi awak cakap betul. Kenapa betul? Sebab tengok tu. Brokoli ialah sejenis sayuran yang berwarna hijau. Betul, tepat sekali Nazmi. Tapi cuma salah dia dekat bahagian sini. Sepatutnya, siapa tahu? Huruf kecil. Pandai. Sepatutnya jawapan dia huruf kecil. Hijau. Yang ini pun salah. Ni huruf apa ni? Ini huruf apa? Besar. Ya betul. Sepatutnya J kecil macam ni. Kan cikgu kata ikut teks. Teks lah. Siapa yang salah? Saya. Awak tulis apa Anis? Saya besar. Oh, kan cikgu kata awak kena ikut teks di Cikgu, hadapan. yang ni betul. Apa tulis? Oh betul, betul Nazmi. Tapi tulisan awak kena perbaiki. Betul, pandai Balkis. Okey, soalan yang kedua pula. Cikgu nak pilih Nazmi. Wah. Okey Nazmi, pilih soalan. Pilih dalamnya cikgu. Ya. Gudu. Apa atas kepala awak tu? Mana tu?
pensel saya nanti hilang aku malah ambil. Nanti aku malah ambil pensel saya. Okay, cuba awak baca kuat-kuat dekat kawan-kawan awak. Soalan kedua. Apakah bentuk brokoli? Ha, cuba baca balik teks. Pokok kecil. Okay, tulis dekat depan. Yang kawan yang lain pun tulis juga dekat kertas Itu dah masing-masing. dekat mana dah benar? Dekat tepi ni boleh. Okey. Jawapan dia apa tadi? Cuba awak fikir sendiri jawapan dia. Jawapan dia semua berdasarkan teks ni cikgu ambil. Awak kena tulis sama seperti dalam teks ni. Baik cikgu. Hanis, tak ada jawab lah. Jawapan yang balik. Dah. Betul tak? Cikgu salah. Apa yang salah? Betul lah dia ni. Jawapan dia pokok kecil tu pokok hijau. Okay, Anis, kenapa awak cakap salah? Cuba awak terangkan kat cikgu teks mana yang cakap tu. Bagaimana? Okay, soalan dia tadi apa dia? Bentuk. Bentuk. Okay, cuba baca balik. Sayur jenis ini mempunyai bentuk sama seperti pokok kecil. Ni itulah apa? Pokok hijau. Hijau. Salah. Warna ni hijau. Wah, ia pandai. Sepatutnya warna hijau. Tapi dia nak tanya, soalan tanya apa? Bentuk. Jadi pokok yang Kecil. okey, siapa yang betul? Saya. Saya. Wah, pandai. Ada tak yang salah? Tak ada. Okey. Oh, pandai betul. Yang lain? Aku mah jangan menangis. Pandai. Oh, pandai. Bagus semua anak murid cikgu. Okey. Murid, tadi kan awak dah jawab soalan secara individu kan? Tapi awak jawab secara ramai-ramai. Sekarang cikgu nak buat aktiviti berkumpulan pula. Awak boleh pilih pasukan kumpulan awak sendiri. Sekarang bergerak dalam kumpulan. Kita akan main aktiviti berkumpulan. Dah duduk dalam kumpulan masing-masing? Okey, sekarang baru cikgu akan bagi arahan. Okay, arahan dia macam ni. Setiap kumpulan kena jawab 2 soalan. Ya, awak kena jawab 2 soalan. Okey, dalam ni ada 8 soalan. Jadi satu kumpulan kena jawab 2 soalan. Cikgu akan paparkan soalan dia. Kamu kena tulis dekat iPad kecil ni, kena berbincang sesama kumpulan. Lepas tu tunjuk kat cikgu jawapan dia. Boleh? Boleh. Okey, nah ini untuk kumpulan yang ini. Awak kena baca, lepas tu awak kena tulis jawapan yang betul. Cikgu susah. Ialah buah yang Kan? Awak kena tulis dekat iPad tu dulu, baru awak tunjuk. Nanti cikgu panggil wakil kumpulan untuk datang tekan di depan dan tulis di depan juga. Apa dah ni? Sini nak tulis. Warna merah hijau putih. Itu dah ambil marker. Nah, gaduh-gaduh, awak semua satu kumpulan. Cikgu, dia boleh buruk. Saya pula. Warna. Saya. Ni lah. Warna merah. Ya, salah satu lah. Kat depan dan seorang untuk tekan jawapan kat depan. Okey, seorang nak tekan. Saya tulis. Bukan. Tulis balik. Saya tak tulis. Aku baca tulis sama-sama. Go. Ani yang dia pegang ni. Tulis. Boleh kat ni saya go. Padamlah Akmal. Apa dah? Dia tak dah bersih. Nangis. Awak pada susah saya. Mana? Cepatlah tulis. Awak tulis mana saya tulis seperti. Boleh. Susah memang. S tu kecil sepatutnya. Apa ni? Ada ke besar ke saya? Tak semua dah bersama awak. Macam saya. Seperti. Apa? Mana apa ni?
Ni huruf S kan cikgu. Ya, betul. Anis kata I. S for S Cepatlah. for small. Ya, semua. Ya, okeylah. Saya hijau. Nah. Salah. Okey Balkis, awak punya jawapan kat mana kumpulan awak dah pilih? Betul biru. Okey. Ha. Betul lah. Betul. Okey. Okey, itu saja untuk aktiviti berkumpulan pada hari ini. Sekarang, cikgu nak awak semua duduk kat tempat balik. Duduk tempat masing-masing dan buka buku teks. Buku teks buku surat 48 dan cikgu nak awak semua jawab soalan yang ada dalam buku teks. Boleh? Boleh. Jom kita baca sama-sama dulu sebelum awak jawab soalan. Boleh? Okey, jom. 1, 2, 3. Kulit tembik. Kulit tembikai. Kulit Tembikai. hijau, isi Tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Okey, dah jap. Cikgu nak Anis baca bahagian sini. tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Balkis sambung. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Nazmi. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin Ni apa huruf dia Nazmi? A. A bunyi dia. Oh. Dan Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Akmal sambung. Dan vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Okey, ramai-ramai antaranya Antaranya termasuk yang sakit kepala dan penyakit kulit. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing tulis dekat buku tulis masing-masing jawapan dia dekat sini. Kemudian cikgu akan tanya kamu kenapa jawapan dia. Awak tulis kenapa jawapan terhadap soalan tu. Jawapan. Okay, masing-masing tulis jawapan, kemudian cikgu akan tanya kenapa awak tulis jawapan tu. Mana tu cik? Mana ada? Tinggal lah. Hari ni Pak. Dia nak bagi tahu cikgu operasi. Kita takut. Kita tak apa. Mana buku awak? Soalan yang pertama, rupa tembikai. Okey, Nazmi tulis dekat depan. Oh. Mana pemadam? Siapa ambil? Balkis. Mereka yang letak di atas meja saya. Okey. Soalan yang kedua, cara makan. Siapa nak jawab? Okey, Akmal. Bagus. Sekejap cikgu padamkan. Cara makan kedua, siapa yang nak jawab? Balkis. Okey. Cikgu saya tidur dulu. Boleh. Ini tidak adil. Okey, tulis sebelah sana. Okey. Bolehkah ikut susunan? Mana boleh? Akmal, bersama. Siap. Alamak. Awak ni kena pergi tulis dengan batik.
Masih, ruang saya. Berarti saya nak duduk. Okey. Kenapa ada masalah? Nazmi, awak dah siap, awak boleh duduk. Tapi dah tutup. Mana? Oh, tak ada. Dekat baris. Ruang saya ramai. Oh, awak tu sebelah sini. Okey, Anis. Soalan yang cara makan pula. Cara makan. Yang ketiga. Tak, dia ada dua. Cuba awak baca. Awak baca. Teks ni. Mana tulis dua-dua, dia tamak. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Aku mahu jawab cara makan. Okey, Anis jawab khasiat. Berdua tu cikgu. Ya. Dan dia dapat saya. Vitamin. Dah. Okey, terima kasih Anis. Okey. Kenapa pakai maksud itu balik? Okey, kita tengok soalan yang pertama. Dia kata rupa temikai kan, dan dia jawab kan berkulit. Hijau. Okey, dekat mana berkulit hijau? Ni. Temikai hijau. Okey, kalau soalan yang kedua. Okey, okey, rupa dia hijau. Berwarna merah. Atau kuning. Isi temikai. Cikgu betul. Ya, isi temikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna. Kuning. Kenapa cakap bentuk hijau? Ni siapa yang buat? Najmi. Najmi, kenapa awak cakap bentuk hijau? Mesti sebab brokoli tadi. Kita dah tak belajar pasal brokoli, kita belajar pasal temikai sekarang. Jadi jawapan Nazmi ni salah. Sepatutnya isi temikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Berwarna merah dan ada. Salah ni. Kenapa? Atau. Ya, awak kena tulis sama seperti yang cikgu tulis teks ni. Merah dan ada juga yang berwarna kuning. Tak, cikgu tak marah. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita boleh belajar. Okey, cara makan pula. Aku main dengan baki setiap jawab. Ya, begitu sahaja. Betul, sebab dia cakap dekat sini. Temikai boleh dimakan begitu sahaja dengan Dibuat je. dibuat jus. Apa nak bagi? Dibuat jus. Betul. Pandai lah. Okey, yang Ada. okey, yang ketiga pula. Anis jawab kan khasiat temikai. Ni jawapan Anis. Betul tak? Betul. Vitamin C dan A. Dekat mana ada tulis? Temikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Betul. Pandai nak murid semua. Yeay. Ada siapa yang salah? Okey, Nazmi salah berapa? Satu. Oh, satu je dekat yang rupa tadi. Ya betul. Aku mat pula? Betul satu sahaja. Awak salah yang mana? Saya cakap isi merah je. Oh, isi merah sahaja. Betul. Anis? Semua? Wah, Baki? Wah, bagus. Kami kena Cikgu, air dia tu sedap. Air jus tu sedap. Okey, balik rumah nanti awak boleh buat. Apa dia? Belanja air? Boleh lepas ni. Yeay. Okey murid-murid, itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Nak tanya awak apakah kemahiran dan juga pengetahuan yang awak dapat. Cikgu nak panggil Nazmi dengan Balkis. Okey, datang depan. Okey Nazmi, apa yang awak setakat ni awak belajar tentang makanan berkhasiat kan? Pusing depan, pusing kawan-kawan. Apa yang awak pelajari pada hari ini? Saya pelajari banyak benda. Yang Okey. pertama, saya tahu brokoli. Oh, brokoli. Macam kan saya macam brokoli. Okey, selain tu apa yang awak dapat belajar daripada brokoli? Kenapa dia berkhasiat? Brokoli sihat, dia boleh cegah kita dari penyakit. Betul. Lagi? Nanti saya belajar temikai. Temikai. Temikai warna merah, ada kuning, ada hijau punya kulit. Tadi aktiviti berkumpulan seronok tak? Seronok.
Ya, kamera aku sendiri. Oh, Kenapa Nazmi masih sedih? Cikgu. kenapa? Nazmi dah nak habis dah kelas cikgu. Kejap lagi, okey? Cikgu. Ya. Dalam dua sepadan ya. Tak sepadan dah. Mana ada Mungkin sepadan? dia dah suka sama lain. Apa ni? Kita tengah belajar lah. Awak dah sakit. Okey, okey. Tuition tu tak ada. Okey, Balkis, awak pula? Saya hari ni saya belajar cara makan brokoli. Saya dapat tahu yang brokoli tu benda yang sihat. Ha. Lepas ni saya akan buat. Wah, baguslah. Lepas ni awak tak adalah. Ya. Ni awak nak makan. Bukan. Hitam. Brokoli hijau. Okey, tadi kan awak cakap awak tak suka makan brokoli kan? Tapi lepas awak dah belajar, awak nak makan kan sebab awak rasa, kerana brokoli tu makanan yang Asyik. pandai. Okey, jadi apakah perasaan awak hari ni? Saya rasa seronok. Seronok. Tapi tadi Nazmi kata saya tak pandai. Jadi saya Tak, semua anak murid cikgu pandai-pandai. Tak ada seorang pun tak pandai. Ya. Gedenya saya tak suka lah cikgu perform macam ni. Awak dah cikgu. Jangan bersentuh. Kenapa awak tak suka kawan awak? Sebab dia gedi. Tak, kawan awak tak ganti. Okey, lepas ni kan cikgu nak tanya cadangan aktiviti. Apakah awak rasa awak nak main permainan yang lain? Lepas ni. Saya dah main aktiviti fizikal. lompat-lompat. Lompat-lompat aktiviti fizikal maksudnya? Macam berlari ke. Itu awak main dekat PJ. Ada. Saya pasti nak Ni- aktiviti yang real life. Ah ya, real life. Sebagai contoh kita Real makan life. apple. Oh, awak nak aktiviti yang melibatkan makanan. Cikgu, tapi Yang awak sekarang boleh kan makan. kita puasa. Awak je puasa. Kami tak puasa. Tapi dia tu Dah besar-besar tak puasa. Okey, okey. Okey, Nazmi pula awak nak aktiviti macam mana lepas ni? Saya nak aktiviti bersama kawan-kawan. Oh, bersama kamu. Tak nak awak. Saya nak nangis. Okey, tak apa. Okey. Terima kasih anak murid cikgu. Terima kasih Nazmi Balkis. Okey. Secara kesimpulannya, hari ni kita belajar pasal makanan berkhasiat. Dan kenapa makanan ni penting untuk tubuh badan kita. Kan dapat cegah penyakit, dapat sihatkan badan kita, dapat kerana dapat bantu otak kita jadi cerdas. Lepas tu kita bolehlah belajar dengan baik. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Selamat balik cikgu. Selamat balik cikgu. Okey. Bye. Terima kasih anak murid.